Bagaimana jika saya katakan kepada anda bahawa tonik paling mujarab untuk imuniti dan kesihatan usus anda sebenarnya lebih murah daripada secawan kopi dan mungkin sudah pun ada dalam peti sejuk anda? Bukan, ini bukan suplemen mahal yang lain. Ia hanyalah kubis fermentasi yang biasa atau yang lebih dikenali sebagai sauerkraut. Ramai menganggapnya sekadar lauk sampingan untuk makan malam, tetapi di sebalik kesederhanaannya tersimpan makanan super sejati, superfood yang telah dihargai berabad-abad kerana khasiatnya yang luar biasa. Dalam video ini, kita akan membongkar semua rahsia kubis fermentasi. Anda akan tahu mengapa saintis dan doktor semakin kerap bercakap tentangnya sebagai kunci kepada kesihatan, bagaimana ia mampu memprogram semula usus anda dan menjadikan sistem imuniti anda kebal. Bersedialah kerana selepas menonton, anda pasti akan memandang balang sederhana ini dengan pandangan yang berbeza sama sekali. Soalan utama yang kita akan tanya hari ini, mampukah produk ringkas ini benar-benar mengubah hidup anda menjadi lebih baik? Mari kita teliti bersama. Sebelum kita mendalami aspek saintifik, mari kita mengembara sedikit ke masa lalu. Anda mungkin menyangka kubis fermentasi adalah ciptaan masakan Rusia atau Jerman. Bukan begitu. Sejarawan mendakwa bahawa orang pertama yang memfermentasikan kubis ialah pembina tembok besar China. Lebih daripada 2000 tahun yang lalu, mereka mengasinkannya dalam wain beras sebagai cara pengawetan untuk musim sejuk yang panjang dan sebagai sumber makanan. Kemudian, kaedah penapaian ini sampai ke Eropah bersama puak nomad. Tetapi kubis fermentasi mencapai kemasyhuran sejati semasa era penemuan geografi yang hebat. Kapten terkenal James Cook membawa 60 tong penuh kubis fermentasi dalam pelayaran mengelilingi dunianya. Ini bukan tanpa sebab. Adalah penyelamat anak kapalnya daripada penyakit scurvy, penyakit dahsyat yang disebabkan oleh kekurangan vitamin C. Kelasi yang memakan kubis kekal sihat, sedangkan di kapal lain ramai yang jatuh sakit. Maka, jauh sebelum penemuan vitamin, manusia secara naluri telah menemui cara untuk mengekalkan kesihatan melalui proses yang mudah dan bijak, iaitu penapaian. Jadi, apa itu fermentasi dan kenapa proses ini boleh tukar kubis biasa menjadi makanan hebat atau superfood? Bayangkan satu proses ajaib yang berlaku tanpa kita perlu campur tangan secara langsung. Apabila kita hiris kubis, letak garam dan padatkannya dalam bekas, kita sedang mencipta persekitaran yang sempurna untuk organisme hidup mikroskopik. Kebanyakannya adalah bakteria, asid laktik seperti Lactobacillus. Mikrob berfaedah ini mula berpesta, aktif memakan gula, semula jadi yang ada dalam kubis. Hasil daripada jamuan ini, mereka menghasilkan asid laktik. Asid inilah yang bertindak sebagai pengawet, semula jadi, menghalang pertumbuhan bakteria jahat dan kulat, sambil memberikan rasa masam dan aroma unik kepada kubis itu. Tetapi yang paling penting, proses ini bukan sekadar mengawet makanan. Ia memperkayakannya, menghasilkan nutrien baharu yang tidak wujud dalam bahan mentah asalnya. Pada dasarnya, fermentasi adalah proses pra-pencernaan makanan oleh bakteria baik, menjadikannya lebih berkhasiat dan lebih mudah diserap oleh badan kita. Ini adalah alkimia sebenar yang berlaku di dapur anda. Satu yang lebih berkhasiat, kubis segar atau kubis yang difermentasi. Kubis segar tanpa ragu lagi adalah produk yang sangat bagus. Ia kaya dengan serat, vitamin C dan K serta antioksidan.
proses fermentasi telah mengangkat tarafnya ke tahap yang lebih tinggi. Pertama, seperti yang kita tahu, ia menghasilkan probiotik, iaitu bakteria hidup yang bermanfaat yang sememangnya tiada dalam kubis segar. Kedua, ketersediaan bioavailability. Nutrien meningkat secara mendadak. Semasa bakteria hidup, ia akan memecahkan sebatian kompleks, menjadikan vitamin dan mineral lebih mudah diserap oleh badan kita. Sebagai contoh, beberapa kajian menunjukkan bahawa zat besi yang terdapat dalam kubis fermentasi dapat diserap dengan lebih baiknya Chan. Selain itu, proses fermentasi turut memusnahkan apa yang dipanggil sebagai goitrogen, iaitu sebatian yang jika diambil dalam kuantiti yang banyak boleh mengganggu fungsi kelenjar tiroid. Oleh itu, kubis fermentasi bukan sahaja mengekalkan khasiat kubis segar, malah ia melipat gandakannya. Ia menambahkan komponen unik yang menjadikannya makanan berfungsi functional food yang sebenar. Kita bincang pula tentang khazanah terbesar kubis fermentasi, iaitu pasukan probiotiknya yang hebat. Apabila kita menyebut probiotik, kebanyakan orang akan terus terfikirkan yogurt atau suplemen kapsul yang mahal di farmasi. Namun, kubis fermentasi ini sebenarnya adalah jago sebenar dalam kategori ini. Satu hidangan kubis fermentasi yang disediakan dengan betul dan tidak dipester boleh mengandungi berbilion, malah bertrilion unit bakteria bermanfaat. Jumlah ini ratusan kali ganda lebih tinggi daripada hidangan yogurt biasa. Dan yang lebih penting, ia bukan sekadar satu atau dua jenis strain bakteria seperti yang terdapat dalam kebanyakan suplemen. Ia adalah komuniti mikrob yang lengkap, terdiri daripada berpuluh-puluh spesies berbeza yang bekerja bersama secara simbiosis. Bayangkan, anda bukan hanya memasukkan 2-3 penduduk baharu ke dalam usus anda, tetapi anda menjemput sebuah bandar yang tersusun rapi dan harmoni, yang serta-merta mula membuat kerja pembersihan. Kepelbagaian strain ini amat penting untuk mewujudkan mikrobiota usus yang sihat dan lebih tahan lasak. Jadi, lain kali apabila anda mahu mengambil sebotol probiotik, ingatlah tentang kubis fermentasi yang ringkas ini. Mungkin penyelesaian terbaik sudah menanti anda di bahagian sayuran. Bagaimanakah sebenarnya probiotik ini memberi kesan kepada kesihatan usus kita? Usus kita ini bukan sekadar saluran paip untuk mencerna makanan. Ia adalah satu ekosistem yang sangat kompleks yang menempatkan trilion mikroorganisma yang secara kolektifnya dikenali sebagai mikrobiom. Mikrobiom inilah yang mempengaruhi hampir setiap proses biologi dalam tubuh kita. Bakteria baik yang kita peroleh daripada makanan berprobiotik membantu mengekalkan keseimbangan dalam ekosistem ini. Bakteria ini akan menyingkirkan atau menghalau mikroorganisma patogenik atau yang berbahaya dengan menghalang mereka daripada membiak. Mereka juga menguatkan dinding usus, membentuk benteng perlindungan dan mencegah apa yang dikenali sebagai sindrom usus bocor. Sindrom ini berlaku apabila bahan berbahaya dapat meresap masuk ke dalam saluran darah. Selain itu, bakteria baik ini menghasilkan asid lemak rantaian pendek, contohnya butirat. Butirat adalah sumber tenaga utama untuk sel-sel usus dan ia juga mempunyai kesan anti radang yang sangat kuat. Mikrobiom yang sihat adalah kunci kepada sistem pencernaan yang baik. Tiada masalah kembung perut, pergerakan usus yang teratur dan seperti yang akan kita lihat nanti, ia juga menjamin sistem imun yang kukuh. Khasiat kubis jeruk, sauerkraut, amat ketara, terutamanya ketika kita sedang pulih selepas tamat mengambil antibiotik.
Antibiotik memang senjata ampuh melawan jangkitan bakteria. Namun, ia mempunyai kesan sampingan yang kurang menyenangkan. Ubat ini bertindak membabi buta, memusnahkan bukan sahaja kuman jahat, malah bakteria baik yang penting dalam usus kita. Situasi ini sering menyebabkan disbiosis atau ketidakseimbangan flora usus yang menimbulkan masalah seperti cirit-birit, kembung perut dan rasa tidak selesa secara keseluruhan. Pada waktu genting ini, mikrobiom kita memerlukan bantuan segera, iaitu penambahan semula bakteria baharu yang mesra usus. Di sinilah kubis jeruk memainkan peranan sebagai ejen pemulihan yang ideal. Makanan ini bukan sahaja membekalkan kuantiti probiotik hidup yang sangat banyak ke dalam usus, malah ia menawarkan kepelbagaian probiotik. Ini lantas membantu memulihkan keseimbangan yang hilang dengan pantas. Daripada itu, kubis jeruk mengandungi serat prebiotik, iaitu makanan untuk bakteria baik ini yang membantu ia terus hidup, menyesuaikan diri dan mula membiak. Pengambilan kubis jeruk dalam kuantiti kecil secara berkala selepas rawatan antibiotik mampu mempercepatkan proses pemulihan mikroflora usus secara signifikan dan mengurangkan kesan sampingan rawatan yang kurang menyenangkan. Kita semua sedia maklum, sumber utama vitamin C biasanya datang daripada buah-buahan sitrus. Namun, bersediakah anda untuk terkejut? Kubis yang diperam atau dikenali sebagai sauerkraut sebenarnya mampu memberikan saingan yang sangat hebat. Semasa proses fermentasi, kandungan vitamin C bukan sahaja dikekalkan, malah ia menjadi lebih stabil dan mudah diserap oleh badan. Rahsianya terletak pada asid laktik yang terhasil ketika proses penjerukan. Asid laktik ini berfungsi sebagai pengawet semula jadi yang unggul untuk asid askorbik, iaitu vitamin C. Hasilnya, dalam 100 gram kubis peram, ia boleh mengandungi antara 20 hingga 30 mg, 3 ml vitamin C. Jumlah ini setanding dengan apa yang ada dalam sebiji oren. Cuba kita ingat kembali kisah klasik Captain Cook yang terselamat daripada penyakit scurvy, kekurangan vitamin C yang teruk kerana bekalan kubis yang diperam ini. Vitamin C bukan sekadar antioksidan kuat yang melawan radikal bebas dan membantu melambatkan proses penuaan. Ia juga amat penting untuk sistem imun kita kerana ia merangsang penghasilan sel darah putih, iaitu benteng pertahanan utama kita daripada serangan jangkitan. Selain itu, vitamin C terlibat dalam sintesis kolagen yang sangat penting untuk kesihatan kulit, pembuluh darah dan sendi-sendi kita. Jadi, sesudu kubis peram ini bukan sahaja sedap, malah merupakan cara yang hebat untuk menambah simpanan vitamin yang penting untuk kehidupan ini. Kita bincang tentang sejenis vitamin yang mungkin ramai tak pernah dengar, tetapi memainkan peranan yang amat penting untuk kesihatan kita. Ia adalah vitamin K2. Berbeza dengan vitamin K1 yang kita peroleh daripada sayur-sayuran hijau berdaun, vitamin K2 pula dihasilkan oleh bakteria. Dan cuba teka di manakah sumbernya yang paling tinggi. Ya, betul. Dalam makanan yang difermentasi, terutamanya kubis yang diperam atau sauerkraut. Kubis segar hampir tiada K2. Ia hanya disintesis sewaktu proses pemeraman fermentasi itu berlaku. Jadi, kenapa vitamin ini sangat penting? Ia sering dipanggil sebagai pegawai trafik kalsium dalam badan kita. K2 membantu mengarahkan kalsium ke tempat yang sepatutnya, iaitu ke tulang dan gigi, menjadikan ia lebih kuat. Pada masa yang sama, ia akan mengeluarkan kalsium dari tempat yang tidak sepatutnya, seperti yang tersimpan pada dinding arteri kita.
Di samping itu, vitamin K2 memainkan peranan berganda. Ia melindungi kita daripada osteoporosis dan pada masa yang sama, ia mengurangkan risiko aterosklerosis serta penyakit kardiovaskular. Ia adalah wira kesihatan yang tersembunyi, di mana kekurangannya boleh mengakibatkan masalah kesihatan yang serius. Dan kubis yang diperam adalah salah satu sumber makanan K2 terbaik dan paling mudah didapati. Perut rasa berat lepas makan, kembung, rasa tidak selesa dalam perut. Ini adalah masalah yang sering dihadapi oleh ramai orang. Di sinilah kubis fermentasi atau sauerkraut boleh menjadi pembantu yang sangat baik untuk menyelesaikan isu-isu ini. Pertama, kubis fermentasi kaya dengan enzim yang terhasil semasa proses penapaian. Enzim-enzim ini membantu badan kita memecahkan makanan dengan lebih efisien, terutamanya protein dan lemak. Ini sangat meringankan beban pankreas dan keseluruhan sistem penghadaman kita. Kedua, probiotik yang sering kita bincangkan menstabilkan fungsi usus. Ia meningkatkan pergerakan usus dan membantu mengatasi masalah sembelit. Probiotik mewujudkan persekitaran usus yang sihat, memastikan makanan dicerna dengan baik tanpa menghasilkan gas yang berlebihan. Ketiga, kubis itu sendiri adalah sumber serat yang penting. Serat atau gentian makanan berfungsi sebagai makanan utama untuk bakteria baik. Ia juga bertindak seperti berus, membantu membersihkan usus dan merangsang pergerakan najis yang lebih teratur. Pengambilan kubis fermentasi secara berkala boleh meningkatkan pencernaan anda dengan ketara, memberikan rasa ringan selepas makan dan menghilangkan pelbagai gejala tidak selesa yang berkaitan dengan sistem gastrousus. Frasa imuniti bermula di usus bukan sekadar kata-kata indah, tetapi ia adalah fakta yang telah disahkan secara saintifik. Kira-kira 70 hingga 80% atau 70 ke 80% daripada sel imun seluruh badan kita tertumpu di kawasan usus. Sistem ini dikenali sebagai GALT, tisu limfoid, berkaitan usus. GALT sentiasa berinteraksi dengan kandungan usus, menganalisis segala yang masuk ke dalam sistem dan memutuskan siapa kawan dan siapa musuh. Keseimbangan dan kesihatan mikrobiom kita secara langsung mempengaruhi fungsi sistem yang kompleks ini. Bakteria bermanfaat yang terdapat dalam kubis yang ditapai fermented cabbage berfungsi melatih sel imun kita. Mereka mengajar sel-sel ini untuk bertindak balas dengan betul terhadap ancaman dan yang penting untuk tidak menyerang bahan-bahan yang tidak berbahaya. Proses ini sangat kritikal dalam pencegahan alergi dan penyakit autoimun. Bakteria ini juga merangsang penghasilan antibodi dan faktor perlindungan lain secara langsung pada membran mukosa usus, sekaligus mewujudkan barisan pertahanan pertama yang utuh terhadap virus dan bakteria. Dengan mengambil makanan seperti kubis yang ditapai, kita bukan sekadar menikmati hidangan lazat, tetapi kita secara langsung menyokong dan memperkukuh ibu pejabat sistem imun kita. Keradangan kronik sering dianggap sebagai pembunuh senyap yang menjadi punca utama pelbagai penyakit moden, daripada masalah jantung, diabetes hinggalah kanser. Kubis fermentasi atau sauerkraut mempunyai potensi anti radang yang amat kuat melalui beberapa mekanisme penting. Pertama, seperti yang kita sedia maklum, probiotiknya menghasilkan butirat dan asid lemak rantai pendek atau SCFA yang lain yang memberikan kesan anti radang yang ketara terus di dalam usus. Seterusnya, mengurangkan keradangan sistemik di seluruh badan. Kedua, kubis tergolong dalam keluarga cruciferous seperti brokoli dan kailan
yang kaya dengan sebatian unik yang dipanggil glukos inolat. Semasa proses mengunyah dan penghadaman, glukos inolat ini diubah menjadi isotiosianat, termasuklah sulforafan yang terkenal. Bahan-bahan ini bertindak sebagai antioksidan yang sangat kuat. Ia mengaktifkan mekanisme detoksifikasi dan laluan anti radang semula jadi di dalam tubuh kita. Menariknya, proses fermentasi juga didapati berupaya meningkatkan bioketersediaan sebatian-sebatian tersebut. Oleh yang demikian, kubis fermentasi berupaya melawan keradangan dari pelbagai sudut. Seterusnya membantu badan kita mengekalkan kesihatan sehingga ke peringkat selular. Pernahkah anda perasan apabila anda mengalami masalah penghadaman, ia sering diikuti oleh mood yang teruk, rasa cemas atau menjadi mudah lesu? Ini sebenarnya bukan sekadar kebetulan. Usus dan otak kita mempunyai hubungan yang sangat rapat yang dikenali sebagai paksi usus otak, the gut-brain axis. Mereka sentiasa bertukar maklumat melalui jaringan saraf, hormon dan pelbagai molekul isyarat. Dan dalam dialog berterusan ini, mikrobiom kita memainkan peranan yang amat penting. Menariknya, kira-kira 90% daripada serotonin, hormon yang kita kenali sebagai hormon gembira, dihasilkan di dalam usus dengan bantuan bakteria baik yang ada di sana. Mikrobiom yang sihat dan pelbagai jenis membantu memastikan pengeluaran neurotransmitter yang mencukupi sekaligus mempengaruhi mood, kualiti tidur dan bagaimana kita mengendalikan tekanan. Di sinilah peranan probiotik daripada makanan fermentasi. Kajian menunjukkan bahawa pengambilan makanan yang difermentasi secara konsisten boleh mengurangkan simptom kebimbangan dan kemurungan, meningkatkan fungsi kognitif dan juga meningkatkan daya tahan kita terhadap stres. Justeru, dengan menjaga kesihatan perut dan usus, kita secara serentak turut menjaga kesejahteraan mental kita. Bolehkah kubis peram membantu kita dalam usaha mengurangkan berat badan? Jawapannya, ya, dan ini disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama sekali, ia adalah makanan rendah kalori. Dalam 100 gram kubis, kandungan kalorinya hanya sekitar 20 kalori. Namun begitu, ia memberikan rasa kenyang yang sangat baik disebabkan oleh kandungan seratnya yang tinggi. Serat ini berfungsi melambatkan pengosongan perut, jadi anda akan berasa kenyang lebih lama dan mengelakkan tabiat makan berlebihan. Kedua, probiotik yang terkandung dalam kubis peram juga dipercayai mampu mempengaruhi metabolisme badan anda. Beberapa kajian menunjukkan bahawa strain bakteria tertentu yang wujud dalam makanan fermentasi berupaya mengurangkan penyerapan lemak daripada makanan yang kita ambil, malah mempengaruhi hormon pengawal selera makan. Contohnya seperti ghrelin. Ketiga, penstabilan fungsi usus dan usaha melawan keradangan kronik yang sering kita tekankan sebelum ini juga merupakan faktor penting dalam usaha mengekalkan berat badan yang sihat. Sudah tentu, kubis peram bukanlah pil kurus ajaib. Ia adalah suplemen yang sangat baik untuk ditambah ke dalam diet seimbang anda dan mampu membantu anda mencapai matlamat pengurusan berat badan. Kesihatan kulit kita selalunya mencerminkan apa yang sedang berlaku di dalam badan, terutamanya di bahagian usus. Masalah kulit seperti jerawat, eczema, rosacea dan psoriasis kini semakin kerap dikaitkan dengan ketidakseimbangan mikrobiota usus dan peningkatan keboleh-telapan dinding usus atau leaky gut. Apabila penghalang usus menjadi lemah, toksin dan zarah makanan yang tidak tercerna boleh memasuki aliran darah, mencetuskan keradangan sistemik
yang kemudiannya muncul di kulit sebagai ruam dan kerengsaan. Kubis fermentasi atau yang lebih dikenali sebagai sauerkraut membantu menyelesaikan masalah ini dari dalam. Probiotik yang terkandung di dalamnya berperanan memulihkan integriti dinding usus, memulihkan keradangan dan membantu badan menyingkirkan toksin dengan lebih cekap. Selain itu, vitamin C dan A semula, jadi yang ada dalam kubis penting untuk sintesis kolagen dan penjanaan semula kulit. Dengan meningkatkan kesihatan usus, kita membina asas yang kukuh untuk mendapatkan kulit yang bersih, berseri dan sihat. Oleh itu, daripada membelanjakan wang yang banyak untuk produk sapuan luaran, mungkin sudah tiba masanya untuk kita bermula dengan menambahkan sesudu superfood ringkas. Tetapi mujarab ini ke dalam diet harian kita perihal pencegahan kanser barah. Ini memang topik yang sangat sensitif. Jadi kita mesti bincangkannya dengan teliti dan berhati-hati berpandukan bukti saintifik. Kita tidak boleh terus membuat dakwaan bahawa sauerkraut, kubis yang diperam, mampu menyembuhkan kanser. Walau bagaimanapun, banyak kajian menunjukkan ia berpotensi mengurangkan risiko perkembangan beberapa jenis penyakit onkologi. Pertama sekali, seperti yang kita maklum, kubis termasuk dalam kategori sayuran cruciferous dan kaya dengan sulforaphane serta indol. Bahan-bahan aktif ini telah terbukti di makmal mampu memperlahankan pertumbuhan sel kanser, malah merangsang apoptosis, iaitu proses di mana sel-sel tersebut memusnahkan diri. Kedua, proses fermentasi atau pemeraman boleh menguatkan lagi khasiat ini. Sebagai contoh, satu penyelidikan di Poland menunjukkan bahawa wanita yang kerap mengambil sauerkraut mempunyai risiko yang lebih rendah untuk mendapat kanser payudara. Selain itu, usus yang mempunyai mikrobiota yang sihat dan pengurangan keradangan kronik adalah faktor yang diakui secara meluas dalam pencegahan kanser, terutamanya kanser kolon, usus besar. Kesimpulannya, walaupun sauerkraut bukan ubat ajaib, menjadikannya sebahagian daripada diet sihat secara konsisten boleh menjadi salah satu komponen penting dalam strategi menyeluruh kita untuk mengurangkan risiko onkologi. Ada satu perkara yang sangat penting. Tidak semua kubis peram sauerkraut yang anda lihat di rak kedai itu sama manfaatnya. Untuk mendapatkan manfaat probiotik sepenuhnya, anda perlu memilih produk yang hidup, live product. Musuh utama bakteria baik ini ialah pempasturan. Ini adalah proses rawatan haba yang digunakan untuk memanjangkan jangka hayat makanan. Pempasturan membunuh semua mikroorganisma tanpa terkecuali, sama ada yang jahat maupun yang baik. Oleh itu, apabila anda memilih kubis peram di kedai, pastikan anda membaca labelnya dengan teliti. Cari label seperti tidak dipasteur, unpasteurized, mentah, raw atau hidup, live. Kubis jenis ini selalunya dijual di bahagian peti sejuk, bukan di rak biasa. Kandungannya sepatutnya hanya ada kubis, garam dan mungkin lobak merah atau rempah ratus lain. Elakkan sama sekali cuka, gula atau bahan pengawet. Cuka adalah petanda bahawa kubis itu sekadar diperam secara biasa, marinated dan bukannya melalui proses penampaian semula jadi. Kubis peram yang betul adalah produk yang hidup dan telah melalui proses fermentasi. Ia terus hidup dan bernafas walaupun di dalam balang. Inilah sumber kepada berbilion-bilion bakteria baik yang kita perlukan. Kalau nak dapatkan kubis fermentasi yang paling sedap dan berkhasiat, cara terbaik adalah buat sendiri di rumah. Jangan risau,
prosesnya jauh lebih mudah daripada yang anda sangka. Anda cuma perlukan 3 bahan sahaja: kobis, garam dan sedikit masa anda. Caranya sangat mudah. Iris kobis nipis-nipis, kemudian gaul dan ramas dengan garam sehingga airnya keluar. Selepas itu, padatkan ia ke dalam balang kaca atau periuk enamel. Letakkan pemberat di atasnya dan biarkan pada suhu bilik selama beberapa hari. Sepanjang tempoh ini, bakteria asid laktik BAL yang sedia ada pada permukaan daun kobis akan menjalankan tugas sepenuhnya untuk anda. Anda boleh memerhatikan proses fermentasi dengan melihat gelembung udara timbul dan bau masam yang khas mula terhasil. Membuat kobis fermentasi di rumah bukan sahaja menjimatkan wang, malah memberikan anda kawalan penuh ke atas prosesnya. Anda pasti dengan kualiti bahan-bahan yang digunakan, boleh melaraskan paras garam dan boleh menambah perisa kegemaran anda seperti biji jintan, cranberry atau ipal. Ini adalah pengalaman masakan yang menyeronokkan, sangat bermanfaat dan menghubungkan kita kembali dengan tradisi nenek moyang kita. Setelah kita faham betapa besarnya manfaat kubis peram ini, adakah ia bermakna kita mesti makan sampai berkilo-kilo? Sudah tentu tidak. Seperti mana-mana makanan lain, prinsip utama di sini adalah kesederhanaan. Oleh sebab, kubis peram merupakan sumber probiotik dan nutrien aktif yang sangat pekat, anda perlu mula memasukkannya ke dalam diet harian secara berperingkat, terutamanya jika sebelum ini anda jarang mengambil makanan yang difermentasi. Mulakan dengan 1 sudu teh atau 1 sudu besar sehari. Beri masa untuk sistem pencernaan anda menyesuaikan diri. Langkah ini penting untuk mengelakkan risiko kembung perut atau rasa tidak selesa yang mungkin timbul. Secara beransur-ansur, anda boleh meningkatkan kuantiti kepada 2 atau 3 sudu besar setiap hari. Jumlah ini sebenarnya sudah memadai untuk mendapatkan kesan terapeutik dan mengekalkan kesihatan usus anda. Cara terbaik adalah mengamalkannya secara konsisten tetapi dalam kuantiti yang kecil. Anda boleh menambahkannya ke dalam salad, dijadikan ulam atau dimakan begitu sahaja sebagai snack. Akhir sekali, sentiasalah dengar kata badan anda kerana ia adalah penasihat yang paling tepat dalam menentukan had pengambilan peribadi anda. Walaupun manfaatnya banyak, dalam keadaan tertentu, kubis jeruk sauerkraut mungkin tidak sesuai, malah boleh membawa mudarat. Penting untuk kita sedar akan kontraindikasinya. Pertama, resipi kubis jeruk yang tradisional biasanya mengandungi garam yang agak tinggi kerana garam bertindak sebagai bahan pengawet. Jadi, mereka yang mempunyai masalah darah tinggi, hipertensi, penyakit buah pinggang dan cenderung untuk bengkak, edema, perlu mengambilnya secara berhati-hati atau mencari resipi yang kurang garam. Jeruk kaya dengan histamin, iaitu sejenis bahan yang terhasil semasa proses fermentasi. Bagi kebanyakan orang, histamin ini dicerna tanpa masalah. Namun bagi mereka yang tidak toleran terhadap histamin, pengambilan kubis ini boleh mencetuskan simptom seperti alahan. Contohnya, sakit kepala, ruam kulit atau hidung berair, Anda juga perlu berwaspada jika anda mengalami masalah sistem penghadaman yang meruncing seperti gastrik dengan keasidan tinggi atau penyakit ulcer. Ini kerana asid organik yang terkandung dalam kubis jeruk boleh merengsakan lapisan mukosa usus. Dalam semua situasi ini, lebih baik anda mendapatkan nasihat doktor dahulu sebelum memasukkan kubis jeruk ke dalam diet harian anda.
Salah satu tanggapan salah yang paling lazim ialah semua kubis fermentasi yang dibeli di kedai itu sihat. Kita sudah sentuh sedikit tentang perkara ini, tetapi mari kita kupas dengan lebih mendalam. Ini adalah kekeliruan yang sangat besar. Kebanyakan kubis jeruk yang dijual dalam tin atau balang kaca dan diletakkan di rak biasa pada suhu bilik telah melalui proses pempasturan atau pensterilan. Ya, ia masih mengandungi serat dan sedikit vitamin, tetapi ia kekurangan bahan yang paling penting, probiotik hidup. Semua manfaatnya kepada mikrobiom usus menjadi sia-sia. Ia hanyalah sayur-sayuran yang diawet. Selalunya cuka dan gula juga ditambah ke dalam kubis ini untuk rasa dan tujuan pengawetan yang juga mengurangkan lagi manfaat kesihatannya. Makanan super sebenar hanyalah kubis yang mentah, tidak dipasteur dan wajib disimpan dalam peti sejuk. Oleh itu, jangan mudah terpedaya dengan bungkusan yang cantik. Sentiasa semak kandungan ramuan dan juga cara penyimpanannya. Hanya kubis yang hidup sahaja yang mampu memberikan manfaat luar biasa, seperti yang kita bincangkan dalam video ini. Kubis jeruk atau kubis masam bukan hanya sekadar pembuka selera orang Rusia yang dihidangkan bersama kentang. Ia adalah makanan antarabangsa yang sangat dihargai dalam masakan pelbagai bangsa di seluruh dunia. Ambil contoh kimchi Korea yang terkenal itu. Pada dasarnya, ia juga adalah kubis jeruk, cuma ditambah dengan cili pedas, bawang putih si halia dan rempah ratus lain. Di Jerman, kubis jeruk yang mereka panggil sauerkraut secara tradisinya dihidangkan bersama sausage dan buku lali babi panggang. Di Perancis pula, ada hidangan Alsace yang dikenali sebagai Choucroute, iaitu kubis yang direneh bersama pelbagai jenis daging dan sausage. Di Poland, kubis ini digunakan untuk membuat sup terkenal yang dipanggil kapuśniak dan juga hidangan bigos. Kepelbagaian ini jelas menunjukkan bahawa kubis jeruk bukan sahaja boleh, malah patut digunakan bukan sekadar sebagai hidangan sejuk. Kita boleh menambahkannya ke dalam sup, merenehnya bersama daging, menggantikan timun jeruk dalam sandwich atau burger, mahupun menjadikannya asas untuk salad. Sudah tentu, pemanasan atau proses memasak akan memusnahkan probiotik, namun kandungan serat dan rasa uniknya akan kekal. Ini adalah cara terbaik untuk mempelbagaikan diet harian kita dan menambah sentuhan rasa yang baharu, ceria dan berkhasiat. Jadi, mari kita buat rumusan. Hari ini, kita telah mengetahui bahawa kubis jeruk sauerkraut yang kelihatan sederhana ini sebenarnya lebih daripada sekadar pembuka selera. Ia adalah kilang probiotik semula, jadi yang mampu memulihkan dan mengekalkan kesihatan usus kita. Kubis jeruk juga merupakan sumber vitamin C yang unggul untuk menguatkan sistem imunisasi dan sumber vitamin K2 yang jarang ditemui, yang amat penting untuk menjaga kesihatan tulang dan saluran darah kita. Ia membantu sistem penghadaman, melawan keradangan kronik, malah ia juga boleh membantu meningkatkan mood kita. Dan yang paling penting, makanan super yang sangat hebat ini boleh didapati dan diakses oleh sesiapa sahaja. Kosnya rendah, mudah disediakan di rumah atau boleh didapati dalam bentuk yang betul di pasar raya. Mungkin rahsia kesihatan sebenar terletak pada kembali kepada makanan ringkas dan teruji oleh masa seperti ini. Terima kasih kerana menonton video ini sehingga tamat. Saya berharap anda telah mendapat banyak ilmu baharu dan bermanfaat. Jangan lupa untuk melanggan saluran ini dan tekan butang suka, like,
jika anda menggemari video ini. Sekarang, soalan saya kepada anda. Bagaimana pandangan anda tentang kubis jeruk? Adakah anda menyukainya dan berapa kerap anda memakannya? Kongsikan resipi atau kisah kegemaran anda di ruangan komen. Kami pasti seronok membacanya.